Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dalam channel Faiz Gani. Hari ini Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah Afa. Jom, terbaik boh. Oh yes, love sekali. Oh, tak sempat nak ni. Tak sempat. Diorang main kerja-kerja, tapi yang tu lagi lari. Patut tiba-tiba dia muncul ni pada kerja. Okay guys, sekarang ni Afa dekat hospital UPM Untuk anugerah? untuk anugerah kecemerlangan Sekolah Afa. Terbaik boh. Majlis start pukul berapa? Okey, sekarang ni menghampiri pukul 10 lah, dalam 9.50 macam tu. So majlis dijangka start pada jam 11 pagi. Alpha kena masuk dalam jam pukul 10. So kita tunggu dalam around 10 nanti baru kita masuk dalam lah. Terbaik boh. Senang tak nak cari parking dia? Kat mana ni? Hospital dia jauh tak daripada rumah kita? Lebih kurang kita lah. Okay, actually hospital UPM ni tak adalah jauh sangat, cuma berdekatan dengan hospital Sedang. So kita cari landmark hospital Sedang, dan juga dia dekat dengan IOI. Cuma masa nak masuk tu kita kena alert sikit, jalan dia berpusing sikit. Guys, sekarang kita tengah naik escalator guys. Dewan dia dekat tingkat 1. So sini ada pusat pengajaran dan latihan. Maksud dia ada pusat pendaftaran. Ini pentas. Ini pentas. Jadi Puan boleh pilih roll B sampai roll X. Ambil yang depan lah. Depan B. Boleh. Terima kasih. Auditorium. Okey. Okey. Sekarang kita dah sampai dekat ni kan, depan Dewan Auditorium. Tapi tadi ada ustaz tu, dia kata tunggu dulu, dia orang tengah buat placing, setting dulu. Okay guys, yang paling penting kat sini kita ada AED ya. Kalau ada any emergency in case, so senang. Okay guys, siapa yang tahu CPR dia kena tahulah guna ni. Okay guys, so siapa yang tahu CPR sila komen bawah ni Terbaik boh. Terbaik. Buat sikit. Terbaik boh. Kau jangan nampak kat luar dulu dengan teacher Zuraida. Okay, enjoy. Teacher bawa masuk, okey? Ni mama tengah pilih gambar nak masuk dalam dia punya status dia guys. Okey, terbaik. Ada souvenir lah kan guys. Ni anugerah kecemerlangan Sekolah Islam Ar-Rahman 25 April 2026. Hubungkan ketibaan div kehormatan untuk masuk ke dalam dewan. Hadirin diminta berdiri. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor, dan lagu Sekolah Islam Ar-Rahman.
kejayaan anak-anak kita yang telah mereka perolehi untuk sesi yang lepas. Pada hari ini, ia bukan sahaja sekadar sebuah majlis, pentas pengiktirafan, pentas untuk kita menobatkan usaha, menghargai pengorbanan dan mengangkat kejayaan ke satu tahap yang lebih gemilang. Sebenarnya ketentuan Allah juga. Pagi tadi alhamdulillah tidak sempat keluar berlari, jogging, mendapat panggilan daripada Nazir Masjid Bandar Tun Sri Al-Fadhil Ustaz Wan Jemizan. Sepatutnya Al-Fadhil Ustaz Wan Jemizan berada di hadapan ini bagi ucapan dalam majlis perasmian, kerana beliau ada kecemasan terpaksa pulang ke Kelantan. Jadi saya mangsa ketiga lah, kerana timbalannya dan setiausaha juga tidak berkesempatan bersama tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, bukannya kehendak kita tapi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena redha lah. Jadi alhamdulillah saya berkesempatan pada pagi ini bersama-sama dalam majlis Anugerah Cemerlang Sekolah Islam Ar-Rahman. Berbeza, dan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu darjatnya berbeza. Jadi samalah juga anak-anak dan kita semua. Kecemerlangan kita hasil usaha dan titik peluh kesungguhan kita sendiri. Kejayaan tidak datang bergolek. Jangan kita semata-mata bertawakal kepada Allah tanpa berusaha dan berdoa. Setiap pagi bermula dengan satu langkah kecil. Namun, di sebalik langkah itu tersimpan harapan yang besar. Di Sekolah Islam Ar-Rahman, sebuah perjalanan bermula. Kami percaya pendidikan bukan sekadar mengejar kecemerlangan, tetapi membina cara berfikir, mengasah potensi dan membentuk keyakinan diri. Seterusnya, bagi pelajar tahun 2 dipersilakan. Tempat ketiga, Umar Darwish bin Ahmad Aiman. Tempat kedua, Alfa Ardani binti Ahmad Faiz. Dan tempat pertama, Adam Nail bin Muhammad Zulkifli. Bagi pelajar tahun 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salamun 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 alayya habibi ya Rasul. Salamun salamun alayya habibi ya Rasul Allah ya Habib Allah ya Nabi Allah ya Rasul Allah ya Habib Allah ya Nabi Allah.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas persembahan nasyid yang sangat menyentuh hati sebentar tadi. Anak nelayan turun ke kota membawa bekal penuh harapan. Jika tersalah langkah dan cerita, penyesalan datang memberi kesan. Sama-sama menyaksikan gelap malam, gelap. Fui yo, besar betul abang kau Izan. Kau beli kat mana tu? Tengok orang lah man. Ni iPhone 80 Plus minus kot. Mana ada orang daripada ni lagi. Aku seorang je yang ada tau. Rizal ni selalu buat kerja halal tau. Itu pasal rezeki dia murah je. Kalau setakat kerja ambil order macam kau ni, kau bukan lawan Rizal lah. Yeah. Oi, itu je skrip kau. Yeah. Alhamdulillah lah. Kalau kau kan aku bahagia, aku tumpang je lah. Mau kicau kamu bola? Belajar lagi bila bola. Aiman, Rizal, Faiz dan Lan berkawan sejak kecil lagi di bangku sekolah sehinggalah ke sekolah menengah. Walaupun begitu, kisah hidup mereka mempunyai dugaan yang tersendiri. Aiman memilih jalan hidupnya untuk belajar sambil bekerja. Ujian bagi semua manusia mengikut tahap keimanan yang dinilai oleh Allah, dan Allah menjamin kemampuan setiap daripada kita untuk bersabar dan bersyukur dengan ujian tersebut. Pok, okey kau Pok? Pok, makan ubat tu? Pok, ada lagi. Pok, okeynya tu. Biasa tadi ini obat tu nak bicara je. Umur habis sihat. Jangan gitu Pok. Nabi dulu usaha dengan doa tu seiring. Kita ikhtiar ubat dia. Tak jangan suka kami lah nak cakap obat. Pok ada lagi. Itu aku kampung percuma. Pok okey. Pak Pok pula dek. Sebab Pok payah kuliah lagi. Lepas tu adik teringin sangat tengok kalau becik baru. Hei, lancar pula mu ni kalau minta benda tak perlu. Tapi Yure tu kano be. Be. Kano ni be. Sabarlah. Oh, gelapnya. Aku dah tak dapat fikir lah. Macam mana pula tolong keluarga aku ni. Ya Allah. Man, kau nampak stres macam je ni. Jomlah ikut orang malam ni. Tak nak ke? Kerja apa tu? Kena ada kemahiran ni nak kerja. Dek, apa lah kau ni? Datang sini bawa salah saja. Tuan tu, kerja tak jalan langsung. Dek man, buat kerja cepat sikit lah. Dia kau pecat tu. Perlombaan untuk RM3,000. Syarat dia mudah saja. Siapa sampai awal, dia menang. Baiklah. Dalam kiraan 3, 2, 1, mula! Yeah. Angkat tangan. Kamu dekat. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami. Belum tiba saat waktu kau tinggalkan kami. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami. Angkat tangan. Kamu dekat. Zul, jangan marah-marah. Cuba cakap dulu. Bawa ni anak terakhir saya. Tolong tangan serahkan diri. Kita kena janji. Mana boleh jadi ikan berlembut? Kita ni boleh jahat. Tumbuk orang. Dah, jangan tangkap dia. Penetapan pegawai polis pada malam ini berentak tangan dan kesedarannya tetap
kehidupan yang sebenar. Sebelum orang kau ingat ke ayah dengan adik kau? Kau tak kesian ke orang? Betul tu. Kesian ayah dengan adik awak. Awak muda lagi nak tengah je masa depan awak. Tak apa Aiman. Cik akan bantu kamu. Kamu tak jahat Aiman. Cuma kamu tersesat je. Kamu janji untuk balas semua jasa untuk orang yang pernah buat baik dengan kamu, dengan kejayaan kamu, ya? Betul tu saya dilepaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Allah bersama aku bersama keluarga aku. Sudah artisah kami. Terima kasih dan terima kasih. Sekian, terima kasih. Kita dah selesai dari kecubalan sekolah Alfa hari ini. So sekarang tunggu Alfa. Lepas ni kita nak ambil makanan. Mana ada? Oh, banyak. Oh, boleh, tak ada. Terbaik. 3 dah. 3. Terima kasih. Adam. Esok Adam. Okay. Kita bagi. Bye-bye. Okay guys, kita dah settle ambil makanan dengan air mineral. Lepas tu si Jelafo pun dah dapat dah kenangan. Ni dia. One, two, three. Ambil gambar. Nasi hujan panas berserta dengan ayam masak merah dan juga papedam. Alright, memang terbaik boh. Okey guys, sekian saja vlog kami pada hari ini. Jasa anda sangat-sangat kami hargai. Jangan lupa untuk tekan button like, share dan subscribe untuk lebih cemerlang untuk akan datang. Terbaik boh. Terbaik boh. Oh yes. Love sekali.